PM Australia kagum melihat Pak Prabowo yang sangat rendah hati. Padahal Indonesia negara besar tapi tidak songong seperti jiran sebelah. PM Australia pun mengajarkan kepada Malaysia, begini cara menyambut pemimpin negara yang benar. Apalagi Indonesia negara besar. Karena menurut ahli politik Malaysia pun mengatakan, Anwar Ibrahim sebagai tuan rumah ASEAN, kurang sopan cara memperlakukan Pak Prabowo. Berani tunjuk-tunjuk, pegang pundak, yang paling geleng-geleng, Indonesia negara besar ditempatkan di pojokan. Ahli politik Malaysia merasa malu, karena Malaysia dianggap gagal sebagai tuan rumah ASEAN. Hasilnya dihantam dari sana-sini oleh negara-negara ASEAN. Mari kita simak video lengkapnya. In the Indonesian culture, we have a saying, when we face an emergency, it is our neighbor that will help us. Maybe our relatives will remain far away, but our neighbors are the closest, and only good neighbors will help each other. Ada cerita di sebaliknya, saya akan sambungkan kenapa orang ASEAN tak puas hati ni. Bukan saja di Thailand, ada dah suara daripada Indonesia. Kemudian selepas ini akan datang, percayalah, dari Filipina, daripada Cambodia. Akan sampai lagi ni lepas ni, saya pasti. Syed Anwar Ibrahim jawab benda ini. After all, kalau beliau pun kelihatan macam boleh pergi ke Prabowo dan macam tak puas hati dengan Prabowo, hanya kerana mendapat info daripada beliau punya PA dan sebagainya, sampai datang tunjuk-tunjuk jadi korang tu, so apalah sangat dengan General Rangsi kita yang natap ini? Dia bukannya Perdana Menteri Thailand pun. So saya rasa mungkin tak ada masalah kot bagi Perdana Menteri untuk melakukan kenyataan balas bagi membalas kenyataan General Rangsi itu. Ingat, sekarang ini marah Malaysia tengah diinjak-injak kiri kanan depan belakang. Kementerian Luar hantar nota bantahan diplomatik kepada Thailand. Bagaimana Perdana Menteri Malaysia boleh diperlakukan begitu, boleh diperkecilkan begitu, kerana General Rangsi ni dia menyatakan bahawa Anwar Ibrahim merupakan pengkhianat, pengintip, saiswek, dalam bahasa Thai, orang yang tidak boleh dipercayai. Ini berkaitan dengan apa yang mereka katakan sebagai orang yang tidak boleh dipercayai dan pengkhianat, pengintip ASEAN kerana perjanjian penyelesaian Kuala Lumpur Peace Accord yang ditandatangani antara Kemboja dan Thailand di Kuala Lumpur dijadikan peluang untuk Presiden Trump dapatkan RE juga, bukan sahaja daripada negara kita tetapi daripada Thailand. Kata General Rangsi, dia kata 40 hingga 50 trilion baht Thai baht hilang kerana dek perjanjian tersebut. Pengurusi ASEAN merupakan Perdana Menteri kesayangan anda semua. Dia sampai di Kuala Lumpur dan dia berjumpa dengan 10 campur Timur Leste, 11 lagi pemimpin-pemimpin ASEAN. ASEAN Tenggara ini mempunyai 650 juta penduduk. ASEAN ini dari segi trade-nya, dari segi perdagangannya memberi peluang yang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat daripada Eropah. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa tidak berbincang 11 ketua negara dengan Trump? Kenapa perlu diasing-asingkan? Sebab itu saya kata Anwar Ibrahim bukan saja gagal sebagai Perdana Menteri Malaysia, dia jauh lebih gagal sebagai pengurusi ASEAN. Terbukti 5 presiden Asia Tengah membuktikan macam mana cara nak deal dengan superpower. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita lihat apa yang diperlakukan oleh Presiden Donald J. Trump tersebut, beliau sekarang ini, Amerika sekarang sedang bergerak daripada patron-client relationship ni. Patron-client relationship bermaksud negara-negara yang besar, yang kuat, superpower, dia ada hegemoni kuasa. Dia boleh menentukan cara pergerakan negara-negara lain melalui trade, perdagangan, ekonomi dan sebagainya.
Dia tak gunakan konsep itu lagi dah sekarang di dunia ni dalam geopolitik. Apa yang direncanakan oleh Trump dan penasihat-penasihat Trump di Washington adalah untuk memasuki sesuatu era yang dikenali sebagai reciprocity, reciprocal, timbal balik. So apa yang dia buat? Dia perlu berjumpa dengan negara-negara yang kecil ni. Sebab itu bila superpower datang, negara kecil akan tunduk. Sebab itu sampai sekarang dalam parlimen tidak boleh dijawab dengan jelas. Tadi yang berhormat bagi tahu dengan jelas, kita nampak mereka nak bahaskan tidak dibenarkan dan sampai sekarang tidak ada jawapan. Kenapa kita tanda tangan perjanjian sebegitu rupa? Saya kira sangat bagus. Beliau sangat berpengalaman. Pemikiran-pemikiran beliau sangat jernih. Pengalaman beliau sangat banyak. Jadi saya merasa banyak sekali saya dapat dari pemikiran-pemikiran beliau. Apa saja Pak contohnya? Mungkin di bidang apa mungkin secara khususnya? Ya, di bidang hubungan internasional, di bidang ekonomi, di bidang geoekonomi, geopolitik, banyak sekali. Ya. Oke. Keseluruhan gimana Pak untuk kunjungan ke Australia ini seperti apa? Saya kira sangat baik ya. Kita harus tahu bahwa kita bertetangga dan Indonesia berkepentingan punya hubungan baik sama Australia. Demikian sebaliknya, kalau kita bekerja sama dengan baik di semua bidang, ini akan membawa manfaat yang sangat besar untuk kedua negara dan untuk kawasan kita semua. Ya, oke. Terima kasih. Bapak foto bareng Boleh. Ayo. Very friendly little bird. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.